Bila orang pula komen support Kak muka macam cekodok pun dia nak tinggal je lah Kak kan. Banyak so komen macam tu. Ya kan. Saya pun baca juga. Aduh. Saya tak komen, saya baca. Saya tak komen, saya baca juga. So itu pun jadikan dia salah satu okay, dia kata macam okay, tak adalah ni kan. Lepas tu ramai pula cakap isteri lagi lawa pun kena macam Betul. ni. Jangan simpan, lepaskan beban. Biar cahaya masuk dalam jiwa. Jangan simpan cerita bersama, kerana kita kuat bila saling percaya. Hai, Assalamualaikum. Kembali kita ke podcast Jangan Simpan. So, hari ni saya nak buat pengumuman penting kepada semua rakyat Malaysia. Kita membawakan episod yang masih lagi panas sebenarnya. Saya dengan Dr. Atrais dah berbincang selama 15 minit untuk bawakan topik ni pada anda semua. Jadi, dengar sampai habis, tengok sampai habis. Sebab saya dan Dr. Atrais bawa tetamu istimewa hari ni tau. So, topik kita pada hari ni sebenarnya agak mencabar lah tapi sebelum tu saya nak anda semua tengok dulu Dr. Atrais punya penampilan hari ni. Dia membawa pillow. Silakan Dr. Atrais. Okey, jadi topik hari ni mungkin agak sensasi, mungkin akan menyentuh sedikit sensitivity mana-mana pihak, tapi ini adalah kita nak berbincang. Bukannya kita nak salahkan mana-mana pihak, kita nak bagi semua kita buka minda, okay? Kita faham tentang ilmu, tentang sudut kesihatan mental, sudut psikologi, kaunseling dan isu rumah tangga, di mana episod kali ini kita bawakan khas seorang individu yang sering di social media menyebarkan ilmu tentang kesihatan mental, membantu masyarakat, ya, mental health advocate, di mana topik hari ini adalah kayu tiga, cinta gelap, luka dalam. Gila mendalam. Jadi nak kupas topik hari ni, kita bawakan Ayana the Therapist. Welcome. Terima kasih Dr. and Asfa atas jemputan hari ni. Cuba cerita sikit pasal Miss Ayana. Okay, nama saya Ayana Ibrahim. Saya adalah seorang terapis. Saya lebih fokus kepada relationship sebenarnya dalam more on my therapy session. And hari ni topik sebenarnya ramai orang tanya dan ramai juga nak jawapan. So it's actually good diketengahkan hari ni. So you all better stay sampai habis, sebab kat ujung dia tu akan ada tips-tips penting yang memang ramai pasangan-pasangan dekat Malaysia bermasalah. Apa-apa masalah, tanya Ayana. Apa-apa masalah, tanya Ayana dulu. Okay. Jadi kalau ada boleh masalah, nanti komen kat bawah. Kan ada masalah relationship, nanti korang follow TikTok Ayana, nanti kita akan letaklah link dekat situ. Jadi betul. Kita nak mulalah tanya terus kan. Kita daripada berbolak-balik tadi. Itulah. Tanya terus. Asfar dah bersedia? Saya agak getar jugalah kaki ni nak tanya soalan ni kan. Selaku lelaki sejati di dunia, di Malaysia. Jadi soalan-soalan yang akan ditanyakan mungkin semua ini adalah penting lah ya. Jadi soalan yang pertama mungkin kita nak bincang actually kan, curang itu ada orang cakap bukan pilihan, ada yang cakap pilihan. Bagi saya actually curang itu adalah pilihan individu. Pilihan individu. Ya, tetapi bukan pilihan di dalam perhubungan. Maksud dia dalam perhubungan is cannot be a choice. Betul. Tetapi individual tetap ada choice. Sebab Betul. kita hak manusia, kita boleh memilih. Benar. Ya, jadi itu curang tau, bukan poligami. Ya. Curang. Saya topik ni kadang-kadang kena ada satu line untuk bahagi kan. Betul. Jadi kenapa orang curang? Mengikut dari segi ilmu yang kita belajar, psikologi, counselling and mental health, menurut Ayana. For me, betul. Curang tu bukanlah orang kata suatu yang sepatutnya dipilih. Kita boleh cakap dia jalan mudah lah kan. Sebab dia selalunya terjadi bila dalam satu relationship tu satisfaction dia tu unmet need kita panggil dia tak sampai kan. Mungkin ada yang kurang didengari, ada yang kurang difahami. So tiba-tiba ada kat luar, tiba-tiba ada yang memahaminya. Tiba-tiba rasa macam dia ni sangat mudah untuk kita nak bercakap. So it feels like a self reward gitu. Dia cari macam itu sebab saya cakap jalan mudah. Dijadikan sebagai satu reward diri. Tapi reward ni betul atau tidak? Itulah soalan dia hari ni. Instead of repair,
kita cari barang baru. Betul. Yelah. Kan kita patut servis dulu. Betul. Dia beli terus baru, kereta baru. Macam kereta kalau dah rosak teruk sangat, kita kadang-kadang kena gantilah kan. Tapi spare part tu ganti, bukan kereta tu ganti. Spare part tu ganti. Jangan salah faham. Saya selalu kena attack. Sebab apa? Tak dengar sampai habis. Jadi macam doktor, jangan gelak tu ada makna tu. Okey. Korang kalau ikutkan pasal kes curang ni, kayu tiga curang ni kasar bunyi dia kadang-kadang. Walaupun term tu betul ada. Actually bahasa Indonesia curang tu adalah tipu. Betul. Membawa maksud yang lebih kurang Jadi kita sama. guna selingkuh lah. Dr. Tatra dulu kat Indonesia. Buat yang tak tahu, dia dulu dekat Bandung Kat Bandung, bertahun kat Bandung. Makan yang geprek dulu, semua yang geprek masuk Actually dalam yang geprek Malaysia. tak ada tau kat Bandung. Tak ada. Dia tak punya wujud ayam pun. bakar kan. Dia ayam bakar, ayam benyet biasa lah. Yalah. Yang geprek tak ada. Oh, saya baru tahu. Tunggu Dr. Tatra nak bawa saya pergi Indonesia, dia kata kan. Baik, balik pada topik. Curang, selingkuh, ditipu kan. So, untuk Ayana rasa adil atau tidak kita letak curang ini salah dia 100% atas pelaku atau pada pasangan pun sebenarnya terlibat juga. Ada portion. Kesalahan tu kat mana? Apa yang membuatkan curang ni berlaku? Sebenarnya ramai yang silap adalah bila mereka tak nampak yang satu hubungan ni ada dua orang. Bila ada dua orang, ada dua POV, ada dua perspektif. Jadi bila sesuatu terjadi, bila salah seorang pilih jalan mudah tadi, yang of course lah perspektif yang lagi satu ni rasa tercabar, rasa kenapa dia terjadi kan, so dia penuh dengan emosi. Semulalah terjadinya rakaman, malukan, keluar WhatsApp, bocorkan pelakor dan juga yang sang suami atau sang isteri. So kita lupa yang perspektif ni tadi. So bagi saya dalam even dalam sesi terapi, kita akan tengok daripada dua-dua sudut. So if something happen in your relationship, that's mean something is happen in your relationship. Bukan seorang aja. Dia mesti akan ada dua-dua. So tak betul lah statement kata ni salah suami atau isteri tu saja. Dia tak boleh kata satu pihak je yang salah. Betul. Dan sebenarnya ini bukan soal siapa betul, siapa salah kan. Actually siapa yang ingin mempertahankan relationship itu dan adakah ia wajar dipertahankan. Ya, betul. Okay. Jadi macam misalnya nak cakap kan, yelah orang upload kat social media, tunjuk dekat ni. Itu sebenarnya tak boleh lah kita nak buat sebenarnya because tetap aib. Betul. Because tetap aib. But kita pun tahu kalau kita cakap pasal emosi kan. Betul. Tak boleh control. Emosi mesti nombor tak satu. Boleh control, kan? Even yang selalu yang bila dia dah sebarkan tu, dia pun akan buat retreat balik kan. Dia akan tarik balik video tu. Dia akan hide balik. Because in that moment dia dah logic balik. Betul. During that time of course lah kita kalau marah. Betul. Jadi di podcast ini kita cuba untuk membantu semua orang faham. Jangan sebarkan kerana kita nak bantu cara apa yang kita boleh buat. Jadi ada mangsa kan lepas dia break up lah kan, dia putus kan. Dia lepas tersakiti lah. Dia dah tersakiti, dia glow up. Ya, dia glow up, dia pergilah spa, dia bagi cantik, dia buat manicure, pedicure, buat kulit, buat facial lifting lah, filler Gua lah. Syah. Apalah semua tu lah. Jadi ada yang pergi bariatric surgery lah, ada yang pergi liposuction ke everything. So selalunya mereka buat tu, ada yang buat actually sebab nak tunjuk dekat social media untuk take that, you lose me. Aku sekarang dah cantik macam macam Angelina Jolie. Bibir aku dah mungil. Jadi mungil. Adakah itu boleh kita terima ataupun kita bagus ataupun sebaliknya ataupun itu hanya sementara? Nanti kita boleh identify dia as a coping style lah kan. Coping. Betul. Cara kita coping. Ada orang mungkin mengambil masa melalui fasa anxiety, depression. Apa ada orang fasa take control. So for me is how you choose to empower yourself lah after been through some traumatic event in your life lah kan. Tapi make sure to do for yourself lah. Betul. Instead of revenge lah kan. Betul. Because saya ada banyak client actually.
Dia orang buat cantik, dia orang buat memang cantik lah daripada dia tunjuk gambar. Doktor tengok ni gambar saya waktu saya dah kahwin dulu. Saya tengok betul lah tak ada glow up apa. Bila break up je tu cantik, pakaian pun Letok lah, letok. Meletok. Kira boleh masuk lah TV, dah cantik dah. Jadi saya tanyalah kat dia, soalan saya tanya, kenapa you buat? Because saya nak ex saya tahu yang saya ni boleh cantik. Saya ni bukannya tak cantik, saya tak cantik pasal dia. Betul. Jadi awak puas hati ke? Puas hati, tapi saya masih terfikir. Dia tengok ke saya. Jadi maksud dia somehow actually dia ada anxious feeling yang dia nak validation tu daripada ex dia. Dia nak ex dia jumpa dia macam cerita drama TV lah. Ex tiba-tiba you dah cantik lah sekarang. Nyesalnya. Sometimes it won't happen. Betul tak? It won't happen. Banyak tengok drama lah tu. Sebab kadang-kadang diorang lupa tahu. Kadang-kadang bukan sebab you tak cantik. Berapa ramai? I tanya you lah, berapa ramai kat luar sana cantik dah, anak comel dah kan. Nak kata kewangan pun ada. Tapi tetap kena tinggal, tetap kena curang. Kenapa? Kadang-kadang it's all because of, macam saya cakap tadi, satisfaction in that relationship. Macam mana you rasa didengari, macam mana you rasa difahami. Sebab tu tak boleh nak cakap laki ke perempuan ke cerminan suami ke cerminan isteri. Tak boleh nak keluar statement tu. Betul. Tak tepat statement tu. Yes. Kan time orang tajuk tu sedap lah kan. Sedap lah. Ni cerminan suami. Tak boleh. Sebab kita kena faham dalam hubungan ada dua orang. Mesti akan ada dua situation yang dua-dua ada yang tak kena lah. Betul. Cuma kadang-kadang kan, bila pasal glow up ni, memang dia kata niat saya glow up ni untuk diri saya nak sihat kan. Tapi dalam masa sama, dia still ada dendam dekat ex dia atau bekas pasangan dia kan. Dia macam, aku akan pastikan kau rasa apa aku rasa kan. Kalau glow up tak berkesan, dia mulalah mengganggu hidup ex dia tu balik kan. Mungkin ex dia dah move on, dah ada orang lain kan. Dia mula attack orang tu. Dia mungkin upload kat status, tukar dengan benda yang lagi tak elok. Kau tinggal pada muka downgrade. Kau tinggalkan pemata untuk kaca. Kan? Kau sanggup pergi pada Dr. Atra. Tiba. Baik. Jadi benda tu actually betul lah kan. Benda tu revenge tu tak baik lah. Because it's for your own health. Apa orang kata stage of grieving. Stage of grieving tak habis. Kan dia dekat situ. Anger tu lama mungkin kan. Barulah nak sampai ke acceptance tu. Jadi sebab tu lah dia perlu bantuan. Betul tak? Betul. Actually Miss Aina setuju tak kalau sebenarnya kan semua wanita yang underwent divorce yang eventful lah, kita tak sebut lah yang divorce suka sama suka, yang happy tak apa. Maksud dia sama-sama setuju pergi. Betul. Tapi yang eventful ni, adakah wajar jumpa terapis? Saya rasa any kind of big decision yang boleh orang kata mengubah course hidup life, you, better you go to therapy first. Sebab berapa ramai antara kita yang dah buat decision dalam keadaan yang emosi, end up katakanlah you get back balik tapi you dah dia dah memalukan, dah orang kata nak patah balik tu dah bagi kesan seorang sekeliling, anak-anak, family. So it's better bila something mengganggu kehidupan you, melibatkan urusan yang besar, better you dapatkan terapi. And I admit lah, kat Malaysia memang kurang lagi untuk kita admit yang kita ada masalah. Kita rasa macam mungkin ni kecil, mungkin orang lain pun lalui kan. Tapi sebenarnya tak. Kalau you rasa you keseorangan, you tak ada support system yang baik untuk bantu you, better you go to therapy. Kalau ikutkan dalam kat pejabat agama Islam selalunya yang saya faham sebelum ni diwajibkan pergi ke kaunseling sebelum ke mahkamah syariah. Betul. Cuma ada satu time tu lepas COVID tu mereka melonggarkan syarat di mana kalau nak bercerai, nak mohon cerai, boleh skip bahagian terapi tu. So banyak pasangan sebenarnya time tu ambil jalan mudah, terus pergi mahkamah, isi borang dan proceed dengan penceraian. Betul. Asfar sendiri bukan pernah kerja di Jabatan Agama? Saya pernah berkhidmat lah dekat Jabatan Agama Islam. Cuma tak lama lah. Bahagian nikah cerai rujuk LCR. Okay. So dekat situ sehari jumpa 2-3 pasangan kan yang nak bercerai. Yang nak bercerai suka sama suka ada. Seorang nak bercerai, seorang tak nak bercerai ada. Dua-dua tak nak bercerai pun ada. Tapi nak selesaikan masalah. That is the best one lah. Kan? Tapi tak semua kaunselor kan di situ. Tak. Kebanyakan dekat pejabat agama Islam adalah pegawai perunding
yang backgroundnya adalah syariah punya ni. Tapi tak ada masalah. Betul. Cuma perspektif dia lebih kepada Islamik. Dan penyelesaian masalah pun berpandukan satu guideline lah, syariah punya guideline. Oh, I see. Tapi itulah bila tak ada ilmu counselling tu, saya rasa ada banyak stigma ada bias dan stigma. Yes, betul. Adalah, memang akan ada. But as pun saya rasa very good lah dia Yelah, ada kat sebab situ dia ada tu background, kan. ya. Jadi bila sebab saya banyak klien yang ni dah luar pada soalan Betul. kita. Banyak klien yang memang Sama dengan kata saya. mangsa bila pergi jumpa pejabat agama macam Perempuan lah invalidates. kebanyakan. Berat sebelah, Betul. menyebelahi. Kan? Yes. Dia menyebelahi lelaki. Betul. I'm not saying because I'm a woman Tak, saya pun Bukan, setuju dengan Ayana. Ya. Even kes yang baru-baru ni tentang nafkah. Isteri dah datang 5-6 kali dah. Why husband tak pernah datang tapi hakim masih lagi memihak pada suami. So it's like where's the guideline there? Yeah. Alamak, isu berat pula For me tak apa. Kita bukan nak menyalahkan mahkamah Bukan. mana-mana. Tak ada. Ataupun pejabat agama mana-mana. Betul. Kita cuma nak, itulah ubah mentaliti tu. Betul. Bagi saya tu yang saya cakap. Saya sebenarnya pernah usulkan kepada lawyer. Saya cakap, saya rasa kan orang-orang kat jabatan agama ni, mahkamah-mahkamah ni semua, diorang kena belajar pasal ilmu counselling dan mental health ni. Supaya baru dia faham POV mangsa. Kenapa kita sebut mangsa? Sebab biasalah dalam macam POV dua-dua, mesti ada yang mangsa, ada yang pemangsa. Betul. Maksud dia pemangsa tu sometimes dia tak sedar. Sometimes intention memang ada. Yang kita nak tolong actually mangsa, bukan kita nak backup dia. Keadilan. Itu yang penting. Betul. Maksud dia contoh okay, cerai. Okay, dah bercerai. Apa yang kita nak buat nak support perempuan ni? Itu yang kita nak. Actually jabatan agama bukan sekadar, bagi saya bukan sekadar cerai-cerai. Dia kena ada support lepas Dia tu kena pula. support. Betul. Yes. Dan macam Cik Aina cakap lah, jangan berpihak mana-mana pihak. Betul. Tengok bukti. Itulah prosedur betul-betul. You tengok bukti, you tengok bank statement. Betul. Ada satu kes tu, ini saya tak boleh lupa sampai sekarang. Gaji si suami 2000 something je. 2003 tak salah. Dia sanggup bayar installment kereta 1,500 Oi. dan biarkan isteri dia yang menanggung belanja Ya, apa-apa rumah. bergaya lah ni. Anak. Lepas tu dia datang, dia yang first jumpa saya. Saya ingatkan dia lah mangsa. Selalu mangsa akan jumpa dulu. Betul, ya. Strategi. So bila jumpa tu kadang-kadang saya macam saya punya bias tu dah ada dah. Inilah mangsa dia kot. Dia ambil gambar apa semua. Dia cerita-cerita, isteri saya tak macam dulu dah. Dah tak kemas rumah, tak jaga anak. Saya yang stres, rabut tengok rumah sekarang. Bila saya jumpa dulu baru saya dapati sebenarnya financial menyebabkan isteri jadi macam tu. Terpaksa kerja. Stres. Jadi dari segi mental health dah terganggu dah. Betul. Dan fisiologi dah terganggu. Saya tengok gambar waktu muda, Masya Allah. Kan? Cantik. Unduk ngadau tahu unduk ngadau kalau kat Sabah tu. Ratu Tahu. cantik unduk ngadau tu. Saya tak boleh challenge lah. Waktu jumpa saya tahu anak mesti ada 4 orang dah. Dia itu baru 2. Oh okey tak apa. Alamak. Stigma. Sebab saya niat bergurau. Sebab sambil saya gurau tu saya nak tahu apa background. Diorang tak nak bercakap. Kan rupanya saya tahu okey. Nampaknya kat situ kita nampak kesan dia tu kahwin bukan baru 5 tahun 10 tahun. 20 tahun lebih. Jadi tak adalah kaitan kayu 3 ni lagi. Tapi nak bagi tahu macam mana kesan terhadap perkahwinan tu membawa kesan pada mental health dan juga pada fisiologi. Itulah titik mula kepada kayu 3. Ah. Titik mula dia, bini dia tak cantik dah. Bini dia malas nak kemas rumah dah. Betul. Jadi Alasannya. alasan. Lepas tu dia pergi cari cawangan baru. Yeah. Lepas tu jawab mengadu pula. Selalu marah-marah. Tak nak jaga anak. Dah tak cantik. Rumah dah selera. Dah selera, betul. Tak tahu member kat belakang macam mana. Kan. Itulah masalah bila kita tak boleh nak ambil satu side saja kan cerita. That's why kita kena tahu dua-dua perspektif. Kalau tidak, kita tak dapat solution. Betul. Jadi sebenarnya memang kita kalau boleh kita nak elak kupas isu-isu hangat. Kerana apa? Sebab podcast kita bukan pasal isu hangat. Podcast kita actually untuk memberi kesedaran untuk kesihatan mental. Tapi bila it comes to, kita takkan lari daripada social media. Kita tengok keluar post tu, keluar post tu, FYP. Berulang kali. Penat sampai orang semua berlakon dah. Betul. Yang berlakon video tu. Saya pun dah sakit otak tengok. Dan saya sebenarnya memang saya bila tengok benda yang negatif, saya terus akan diam. Saya tak akan tengok. Saya skip dah. Lepas tu Amin akan tanya. Saya punya manager dia tanya. Tengok lah video tu dulu. Tengok. Tapi saya malas nak bagi respon sebab saya tak nak ingat balik. Sebab kalau tak saya ingat, saya jadi geram tau. Saya jadi marah.
Jadi saya cuba elak tak nak tengok. Jadi benda itu berulang menyebabkan kita kena bicara dekat sini tentang kesihatan mental di mana sering berlaku pada kita semua. Dan kenapa macam tadilah anger dia viralkan. Dia viralkan, adakah dia nak validation ataupun dia nak kita ni semua jadi pengadil ataupun dia nak tunjuk menghina, memalukan, mengaibkan. Dan adakah ini bagus untuk kesihatan mental dia sendiri? I think the first thing yang orang yang memviralkan ini adalah dia nak validasi lah. Validasi. Okay? Yes. Dia nak orang faham apa yang dia tengah lalui. That's the first thing. Orang kata kita kat Malaysia kan, kita adalah collectivist society kan. Kita pentingkan maruah, kita pentingkan orang kata nama. So everything is about, if I'm the one who yang keluarkan kesalahan yang si pelaku, that mean I'm not wrong. Dia yang buat dulu. Kalau ada masalah dengan keluarga, patutnya baikilah. Kenapa nak cakap macam ni? So dia perlukan validasi tu sebagai, macam saya kata lah, bila orang pula komen support, Kak muka macam cekodok pun dia nak tinggal je lah Kak kan. Banyak so komen macam tu. Ya kan, saya pun baca juga. Saya tak komen, saya baca. Saya tak komen, saya baca juga. So itu pun jadikan dia salah satu. Okay, dia kata macam, okay, tak adalah ni kan. Lepas tu ramai pula cakap, isteri lagi lawa pun kena macam ni. Betul, comparison pula. Yes, so lagilah. Tapi lepas beberapa hari, si isteri keluarkan statement kan. Salah dia, saya minta maaf. Dia minta maaf kerana mengeluarkan video tersebut. So ketika itu validasi penting kerana untuk support emosi. Tapi selepas beberapa hari, the reality hit reality hit. So the validation from outside dah tak penting. Sekarang ni dia perlu fikir pula kelompok kecil. Kenapa dia minta maaf? I think adakah pressure from the law itself? Mungkin ada kaitan dengan law ke? Itu buat law possible tak? No, I think it's more to family pressure. Family pressure. Yeah. From her side or from the opposite side? I think both side lah. Kan sebab fikirkan anak-anak. Mungkin anak-anak pun kawan-kawan ejek ke mana nampak ayang kau lah kan. Manalah tahu kan kita pun. Budak sekarang budak-budak kecil umur 5 tahun 6 tahun dia dah lagi pandai. TikTok pada kita kan. Dia lagi updated. Dia orang tahu lagi dahsyat. Dia lagi TikTok. Tapi kalau pendapat Ayana wajar ke dia post? Of course tak wajar. How should tak ada orang kata tak ada yang baik datang daripada something like that. Satu, you sendiri pun akan rasa malu because it's your husband. It's your partner kan. Still kan? Yeah. Still title tu. Seolah-olah diinjak kan maruah you tu bila husband tu buat macam gitu. And then but like I said, bila emosi menguasai ketika itu, kita tak dekat tempat dia kan. Who are we to judge that situation? Jadi mungkin kita boleh sampaikan kat dia, I understand your feelings. If you need help, there's always help. Jadi instead of blaming dia dah viral dah benda tu, mungkin kita boleh pujuk dia, tak apa, you delete je. It's okay. Yang mana dah terlepas, biar you je. Simpan je. For je. future reference. And also for bukti kan. Yes. For anything happens. Betul. Ini bukan kali pertama sebenarnya rakaman-rakaman ni keluar kan. Banyak. Saya ingat dulu waktu isu jangan sebut rambut sikat tepi. belah tengah ke sikat tepi? Sikat tepi Sikat tepi. Sama Alamak. Saya kena bahan 3 bulan straight dengan kawan-kawan sebab saya sikat tepi tau. Okay, sikat tepi sebab mata. Muka pula muka tak bersalah. Muka alim. Kan? Muka orang-orang alim memang macam ni. Muka baik. Kita tak nak riak kan, tapi nak kena tunjuk fakta. Kalau muka duk tak trust, mungkinlah orang tak percaya. Player, orang tak player. Ini muka suci murni ni, takkanlah nak jadi playboy pula. Betul, orang mesej tak apa, orang komen tu tak pandang rupa kan. Tapi itulah. Yang case tu actually. Yang tu sangat menarik because bekerja dekat tempat saya bekerja. Maksudnya bukan tempat saya lah. Klinik kesihatan. Oh, okay. Ya, setting yang sama. Setting yang sama. Setting yang sama. Actually benda ni bukan hanya yang diviralkan, yang tak diviralkan memang banyak. Betul. Doktor, contohnya doktor lelaki bercinta dengan nurse perempuan. Memang banyak sepanjang saya hidup daripada houseman, medical officer, di klinik kesihatan memang ada. Bahkan ada yang specialist. Doktor bukan kat hospital je. Office pun banyak juga kan. Mana-mana setting pun tak boleh elak. Yes, office husband. Office wife, office husband. Yeah.
Cerita apa? Curang tanpa niat? Yes, Yang mami curang papi tanpa tu kan? Yes, Buat betul. emosi cerita tu. Saya tengok dengan family, saya tutup. Betul. Sebab takut bising kan. Habis je episod, saya tengah makan elok-elok, tiba-tiba nak tanya sikit boleh? Tanya apa? Dekat office berapa? Sudah. Dah. Ini drama Berapa orang punya pasal. Kena buka pula carta organisasi pula. Kita dah bentangkan. Jangan risau. Okay? Kanda buaya setia. Kan? Buaya sifat dia setia tau. Siapa yang cakap buaya tu tak setia, saya tampar. Buaya kalau dia ada pasangan mati dia tak cari lain. Ya. Ha. Ini fakta Ini fakta. Okay. Baru saya tahu. Saya tak tahulah kenapa orang kata. Mungkin buaya darat lain lah. Yang saya tengok ni buaya air lah kan. Mungkin sebab dia ngap semua benda kot. Saya rasa itu disebabkan. Yes, Boleh betul. jadilah kan. Yeah. Okey, dah. Jangan masuk ke isu saya. Okey. Pasal kayu 3 kan. Tadi kita dah tanya salah seorang ke 2 orang. Sekarang sebab kayu ni ada 3. Kayu yang ketiga tu kan sampai Penyondol lah. ya pelakor pelakor maksudnya perampas laki orang kan. So wajar ke kita meletakkan salah tu dekat dia pula kan? Kadang-kadang husband kata bukan salah saya, dia yang datang kat saya kan, ataupun wife tu kata bukan saya yang bersalah, dia yang menggoda saya, mendengar curahan hati saya kan. Lepas tu orang pun kata ni semua salah si penyondol ni pula. So wajar atau tidak? Dia ada portion ke tak dalam kesalahan tu sebenarnya? Nanti kalau dari segi social psychology, it's all about opportunity and self-control kan. It's opportunity. You ada peluang, maksudnya fokus dia adalah sebenarnya pasangan you. I tak cakap lah penyondol tu dia another story. Okay. Sebab tu dia pun tanyalah husband kau. Sebab memang husband dia salah. Betul tak? Sebab dia pun tak boleh nak jawab. Sebab orang tu husband dia sendiri yang datang pada dia kan. Yang tanya khabar dia, yang tanya sakit baik dia kan. So it's all about the husband. Husband ada opportunity, tak ada self control, terjadilah ni. So that's why saya pun kalau dalam sesi terapi perkahwinan atau pasangan, saya akan minta dia fokuskan dalam hubungan tu. You tak perlu attack you punya ketiga. You tak perlu cari pun sebenarnya. Kayu ketiga tu tak payah cari tak pun. perlu cari pun. They are nothing. Sebab Strangers. it's between you and your partner je. Kalau you ada that kind of mindset, trust me, you ada sense of power in that relationship. You ada dignity you sendiri. Sebab bila you berikan orang tu, you tanya dia, kau siapa? You ada berikan dia kuasa. Tanyalah sebenarnya kau. Dia yang cari I. Kan betul tak? You nak cakap apa kalau cakap tu? You memberi kuasa kepada dia untuk bagi tahu yang dia lebih bernilai daripada you. Yes. You tak perlu. Unfortunately, Tak perlu. You tak perlu pun cari message dia. Kenapa kacau husband saya? You already know the answer, my dear. Betul tak? Because he's opening the opportunity. Yes. Your husband should be gatekeeper. Bukannya Gate open. dia Auto gate. Bukan Jangan jadi auto gate. Dia kena ada Wah. thumbprint. Betul. Dia kena jadi gatekeeper. Dengar tu. Saya pagar yang berduri, berkawat duri lagi tau. Kawat duri. Ah. Oh, dah ada Elektrik. kena pasang kawat duri dah? Dah. Elektrik Saya yang letakkan sempadan tu. Letak sendiri ke orang yang pasang? Saya letak sendiri dan dengan bantuan pemasangan dan Peringatan. juga peringatan. Okay. Bukan CCTV dan wiring tapi lebih kepada bahaya. tradisional. Jangan cakap banyak. Bahaya Nanti- pasal CCTV dah lain cerita pula. Lain lagi. Lain Jaga, cerita. Jangan cakap banyak. Nanti wife nanti dia unsubscribe kita punya channel. Tak apa. Saya sebagai kaunselor saya dah prepare everything dah. Okay. Okay, Asfar tanya tadi kan bab salahkan penyondol. Ni kita keluar sikit topik. Selalunya orang Melayu lah. Dia akan cakap mestilah kena sapu minyak lah. Minyak dagu lah, minyak senyonyong lah. Penyakit ain. Penyakit ain. Yang favourite saya tu. Saya pun nak cakap itu favourite saya Yeah, tu. what do you think? For me, like I said lah kan, kalau dia nak menyalahkan benda lain instead of diri dia, kita tak ada reflection kat situ. Kalau you perasan orang nak salahkan orang lain sekejap je. Macam itu je. Husband I masalah, tapi bila cuba kita tengok balik, kita adakan sesi terapi dengan dia, dia pun admit yang dia pun layan suami dia jenis sarkastik katakan. Kan? I memang kat rumah ni orang gaji you.
Kan macam gitu. So macam mana? Ataupun husband bercakap cuba untuk menyampaikan isteri jenis yang nak menang kan. Perempuan selalu alamak saya perempuan kan. Tak apa. Lawan. Kan perempuan selalu nak tapi saya tak setuju statement tu. You win for what? I tanya you. You win in that argument for what? You lose your man opportunity to speak. Laki jarang nak bercakap. Bila dia nak bercakap, you lawan dia bercakap. Dia memang tak nak bercakap, dia shut down terus. Direct pula ke sini pula Sini banyak sikit. Sini kena banyak sikit. Kita tak doktor kan? Laki okey lah. I cakap apa pun dah tak guna. Betul tak? Betul. Baik idea. So buat apa? I think as a partner laki atau perempuan, you have to ada dua lah. Yang paling penting dalam hubungan ada dua. You kena didengari, you kena mendengari dan juga memahami. Ada dua ni, insyaAllah kekal. Tak adalah minyak-minyak tu Tak semua. perlulah Tak payah. Ain ke Syarifah ke ke apa Khadijah ke. Betul, tapi tak ada tak perlu. masalah. If you nak pergi perubatan Islam, no problem. Kita tak halang. Masalah, betul. Because you can use because ikhtiar lah. For me, Ikhtiar, betul. Tapi you kena faham lah juga minyak ke tak ada minyak ke. Minyak itu mungkin pencetus. Pencetus Mungkin. Tatah minyak Yui cat limau pun dia bagi dah kata minyak dagu Oh, sekarang ni minyak feromon ni kat TikTok. Feromon. Oh, yang tu pun Does it scary really work juga. I'm not really sure. Tapi Saya pernah beli macam- dulu. Satu minyak bukan Fero tu. Oh bukan. Satu minyak wangi ni. Okey, Disclaimer tolong awal-awal sensor tadi. nanti. Yang ni kena sensor Kan? Saya pernah beli satu minyak. Tukang jual tu kata minyak ni bagus. Dia naikkan aura kita. Bagi orang suka, attract. Tu percaya. Saya beli pakai 3 hari. Saya tak suka bau dia, saya buang. 3 hari tu memang menarik. Adakah orang tengok Oh, ada. Cikgu disiplin tengok. Cikgu yang jaga Di Pak sekolah Gad ke? kat sekolah mendengar. Oh Allah, dah buaya daripada awal ke? Bukan. dahsyat. Saya pakai sebab ada presentation, saya nak ada aura. Kononnya ada aura. Bila saya pakai tu, saya kata orang tertarik ke? Memang tertarik. Cikgu disiplin tanya, rambut bila nak potong? Cepat pula dia menarik kadang. Pak Gad tanya, pergi mana tu? Dah pukul 10, masuk bilik, tidur. Kata, banyak betul tarikan dia sekarang. Tapi tarikan yang salah lah. So benda tu tak adalah kajian yang Tapi mengatakan kesan tu. ilmu gaib tu ada. Ilmu gaib tu ada lah. Jadi Tapi actually dia ada sakit macam like orang kata apa? Efek kita sendiri sebenarnya kan. Tiba-tiba sebabkan minyak tu kita rasa confident kan. Ya, kita Sebab rasa macam aura semua orang ni. tengok kita. Yes. Jadi placebo lah. Ya Placebo betul. effect Placebo effect. macam seluar-seluar lah kan. Betul. Slow. Saya pun sakit otak tengok seluar-seluar tu. Oh. Tak apalah, tak payah sebut, saya kena saman. Baik. Okay. Okay. So, tadi kita dah cakap pasal minyak, kita cakap pasal penyondol. Sekarang ni kita cakap pasal undang-undang. Okay. Benda penting. Jadi undang-undang tu actually saya ada klien yang dia kena saman lah. Dia orang ketiga. Orang ketiga dan dia kena saman. Dia kena saman dengan pasangan dia punya isteri lah. Tapi ada plot twist dia. Sebenarnya dia mangsa sebenarnya. Dia tak tahu. Yang orang dah berkahwin. Dah berkahwin. Jadi bila dia kantoi, barulah kenalan dia, saya tak sebut boyfriend lah. Kenalan dia tu baru bagi tahu yang dia dah kahwin. Jadi apa yang berlaku actually bila dia kena saman, dia mental breakdown lah. Dia dah lah ada history trauma-trauma yang lepas. Jadi apa yang berlaku, dia kata dia diburukkan di social media sangat teruk. Saya baca pun, ya Allah, semua keratan bukti tu semua. Jadi undang-undang tu dia nak saman sebagai penyondol lah. Tapi dia bijak. Dia cari lawyer yang hebat. Dia mampu. Dia ingat. Jadi itulah wanita yang berkemampuan ni very good. You must use your opportunity very well. Jadi dia menggunakan lawyer yang hebat. Dia kemukakan bukti semua message tak ada langsung. Mesej sayang, cinta. Semua mesej memang profesional bekerja dan lelaki itu yang menggoda dia dalam mesej. Hantar gambar, pergi gym. Gitu. Mau perempuan ni tak meleleh. Faham maksud saya? Dia sebab ingat bujang. Ingat bujang. Kan? Dapat abang sado sana mesti Abang nak. sado pula. Lepas tu dia gunakan undang-undang reverse balik. Ya. Kena balik Uno card kau reverse. Tapi kalau part ni tak boleh label dia sebagai penyondol kan? Sebab dia tak tahu. Dia tak Jadi jangan label semua orang penyondol. Betul. Tahu-tahu laki kau yang menyondol. Betul. Okey, Kan? lelaki yang dah berkahwin, dia sondol perempuan single, kita nak panggil apa?
Saya tahu nak panggil apa. Kita nak panggil apa? Penambah cawangan. Tapi pasangan yang nak tambah cawangan tu tak tahu dia dah ada cawangan HQ. Sebab itulah Dia kena dah HQ kena ikut kan? SOP. SOP kena betul. Ni kau tengah bagi jalan kat orang. Tak adalah kan. Tapi siapa yang memerlukan khidmat consultation, Tak ada support dari dia kat sini Tak ada. Kita Saya tak tak support dan saya tak menghalang. Dia support. Okey, jadi adakah undang-undang yang ada kan? Guna betul-betul kan? Bayana kan? Ada 559 Akta 559 ada apa nama di bawah section 36 37 dia dah tunjuk dekat situ kalau lelaki yang ambil isteri orang lari pada rumah basically menyondol lah. Boleh kena undang-undang. Betul. Wanita yang menyondol juga keluarga yang dah ada tu boleh kena undang-undang. Nah, kita pihak ketiga mengganggu keluarga boleh kena Boleh kena undang-undang. Jadi kepada semua mangsa, tak kira lah lelaki atau wanita yang tengok podcast kita ni, guna saluran ni betul. Rakam bukan untuk social media. Bukan. Rakam Untuk reference you ke hadapan. Untuk proof. Actually lawyer memang kata, kalau korang tengok Liana and Co, dia akan jadi guest kita nanti. Jadi Liana and Co ni korang tengok betul-betul dia ada bagi tips tau, banyak tips dia, dan dia sangat membantu wanita-wanita mangsa untuk, bukan wanita je lah, lelaki bersama untuk tegakkan keadilan. Because selalunya kan Puan Ayana kan, kita tengok kan kalau bercerai dari segi curang ni, yang pelakor tu lelaki tu lah lelaki tu dia akan rampas segala-galanya daripada family dia. Kan? Selalunya rumah dia tukar nama. Betul. Kereta dia ambil. Saya ada tau yang perempuan tu tinggal tak ada apa-apa. Jadi sebenarnya bila ada akta undang-undang ni, you akan dapat hak. You ada. Hak sepercarian. Yes. Jadi actually you boleh dapatkan jugalah informasi Kementerian Wanita, ada banyak informasi-informasi tentang hak-hak apabila benda-benda macam ni terjadi. So jangan rasa tunggu sampai jangan tunggu sampai nak bercerai lah kan. Kalau bahagia pun pergi je. Boleh tak? Boleh juga untuk kata jadikan sebagai pedoman guideline. Tambah ilmu. Betul, tambah ilmu. Janganlah bagi tahu kat suami. Saya pergi seminar ni, seminar pasca penceraian. Kenapa pula awak pergi seminar pasca penceraian? Kita kan okey tak? Saya belajar jadi tak payah bagi tahu. Pandai-pandailah kata nak pergi seminar dengan kawan-kawan. Seminar apa? Alah seminar usahawan. Kan kena menipu lah sikit, tapi tujuannya jangan tambah ilmu kan. Bukan menipu. Berhela. So bahaya kan sekali dia cerita pula kita pula jadi isu dia. Takut salah faham. Kita nak mengelakkan mudarat lebih besar, kita adalah helah dan strategi yang kita kena pakai tu. Tapi kan doktor, saya nak disclaimer lah kat sini. Kita bukan nak promoting perceraian, perpisahan I think bila kita cakap pasal hubungan suami dan isteri, perceraian dan perpisahan tu sepatutnya menjadi jalan yang terakhir. Ya, itu adalah extended solution yang terakhir. Yang first kali you kena tanya dulu diri you whether you nak fix it or you nak let it go. If you nak fix it, then you kena tahu macam mana you nak fix it. Kebanyakan saya perasan bila you dah dicurangi, you memaafkan, you memilih untuk fix it. You memaafkan, tapi you expect benda tu macam you tak ada buat perubahan. Tak boleh. Kat sini ramai yang kena curang sekali, 2 kali, 3 kali, 6 kali sampai 24 kali. Jangan. Okay? You kena sekali curang, you have to set some boundaries. You have to set some changes in your relationship. Kena ada rules. Yes. So you kena juga buat perubahan. Okay, in term of you or your partner. Okay, husband ke wife tak kisah. So dia tak boleh lah you maafkan. Okay, Asfa, I maafkan you. You jangan curang lagi tiba-tiba reset. Macam game pula kan. Mungkin Asfa tak buat lagi dah. Tak ada. Asfa akan tengok. I buat tak ada efek apa-apa. Okey je kan. Maafkan je. Ini ada peluang kedua. Dan ketiga, keempat, mungkin seterusnya. Mungkin I bagi tenang dulu, baru I akan buat lagi. Sebab tu akan jadi yang sampai 7-8 kali, 7-8 kali kan. So, you have to make changes in order for you to apa see changes tu yang you rasa yang reasonable lah. Okay, first kali you kena reflect dulu diri you. Itu nombor satu. Okay, reflect dulu. If you a good wife, you dah bagi support yang baik, you dah bagi orang kata respect yang baik, family, financial, everything. That mean
the relationship itself yang broke down. So husband you lah kena reflect pula. Hmm. Okay, tapi kalau you sendiri sedar, oh saya ni selalu marah husband saya selalu nagging kan, bebel dengan husband saya, baru je balik rumah dah terus suruh dia buat macam-macam kan. Mungkin husband melalui hari-hari yang busy, terkena marah kat office kan, kita tak tahu kan. You have to know. Sebab orang selalu lupa lah dok, dah kahwin kan, dah tak bercinta lah dok. Betul. Hilang Kan? spark. Itu spark tu. Dia sebenarnya spark ni kita yang buat tau. You juga yang kena ajak pergi dating. Tak boleh macam dah kahwin kan, it's like ownership pula. Oh, dia kan husband I, takkanlah dia nak pergi mana-mana. So realitinya reflection tu tak macam penting itu. Yes. Self-reflection. Bukan maksud dia kita menyalahkan you, tak. Reflect ni untuk diri kita sendiri. Betul. Kalau contoh dia, you kena marah dengan mak you, contoh. You mesti reflect, apa aku buat kat mak aku. Betul. Itu Takkan reflection. mak marah tiba-tiba. Takkan mak marah tiba-tiba. Jadi tetapi ada juga, betul lah apa yang Aina cakap. Kalau you tak ada apa-apa, you dah buat semua benda, you jadi isteri yang baik, jadi wanita yang baik. Dia yang tiba-tiba dia curang, itu mungkin dia punya problem. Jadi you kena suruh dia reflect. Betul. And acknowledge lah benda yang dia salah tu kan. Betul. And partner yang dah curang ni, please understand, you punya Recovery. partner recovery is not boleh take 1 or 2 days. Yes. You nak bercinta, nak ngorak dia pun lama kan. Betul. Tu tiba pula dah jadi zero balik trust. Dia nak jadi macam hari-hari biasa. Mana boleh. So setiap soalan you kena jawab. Yeah. You tak boleh cakap, I dah cakap banyak kali kan. Yeah, you kena Tak sabar boleh. lah. You kena sabar. You yang buat mah. You yang buat mah. You yang pergi pancing mah. Nampak dah. You yang buka gate mah. Takkan you nak salahkan orang kan yang dekat dalam ni. Hari ni dah tanya, kenapa awak jumpa dia macam mana? Okey, esok dia tanya lagi. Awak jumpa ni, dia tengah pakai baju colour apa? Minggu depan dia tanya pula. Kena juga jawab. Walaupun Dia annoying sayang. soalan-soalan tu kadang-kadang kena. Dekat 1000 kali tanya, you sayang I tak? Jawab. Sayang. Sayang. Apa putih dia? Apa putihnya? Belalah dada. Kan? Kalau saya jadi cacing, sayang saya lagi tak? Kalau saya jadi pokok, sayang saya lagi tak? Kalau jadi cacing, I baling you kat sungai, tangkap ikan. Nampak dah kat situ. So kena jawab. You tak boleh berikan timeline pula dekat you punya partner. Ni dah setahun dah ni, apa lagi? Ada tak buat dah kan? Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Ya. Itu yang you yang pilih jalan mudah dulu kan. Sekarang ni you kena ambil responsibility lah. Kadang-kadang kalau yang kes kayu tiga ni satu lagi, adalah orang kata sekali dia buat, dia akan buat lagi. Sekali dia buat, dia akan buat lagi. You percaya atau tak, dia akan buat lagi. Sejauh mana kebenaran statement tu? Mitos ke, betul ke? Kalau Ayana punya pendapat macam mana? I think it's all about relationship tu macam mana seketika itu. Kalau katakan macam cakap tadi, you dah jadi isteri yang baik, you dah beri support yang baik, and your husband yang memilih untuk curang juga, walaupun you ni dah macam you dah buat sebaik mungkin, so the possibility is higher lah. Sebab the relationship tak ada masalah, tapi husband you memilih untuk mencari masalah. Then that's the problem. Tapi memang kalau you admit in that relationship ada masalah, and your husband pun bagi tahu, I bukannya nak curang, tapi bila you know ni nampak macam dia cek salah kita kan. Nampak macam cek salah kan. Gaslighting dah ni. Baca gaslighting kan. Tapi you kena tahu juga, lelaki pun ada hak untuk rasa juga kan. You pun ada hak untuk rasa tak disayangi, tak dihormati, and that is important kan for men. Rasa betul. dihormati nombor 1 kan. Perlu. Ada perempuan ego dia. Rasa didengari, dia didengari, difahami, baru dia rasa sayang. So you kena tengok, kalau you punya husband ada valid reason and you pun admit memang salah you, apa yang dia cakap tu, dan boleh buat changes. Tetapi dengan boundaries, second time buat, you dah berubah, itu dah bukan ni lah. Itu memang buaya Itu memang sejati lah. Buaya darat sejati lah. itu memang bukan you lah. Dah tak boleh nak gaslighting ke apa like dah tak boleh dah. Betul, tapi betul ada orang cakap kan, ada suami dia sangat baik. Saya dapat klien juga baik sangat. Nafkah bagi, anak jaga, dia sayang dekat isteri dia. Tetapi Ada juga. nak kahwin baru, Jatuh cinta dengan orang lain. Tapi sebenarnya dah bercinta lama. Dah bercinta 6 bulan baru dia disclose sebab kantor juga.
Sebab bini ni pandai. Wanita ni bijak tau. Jadi insting lah. Ya Allah. Insting tu sebenarnya. Bukan Kan saja kita boleh- insting, dia pandai tau. Apple Watch. Apple Watch. Clue dia Apple Watch. Maksud dia mereka pandai lah menggunakan teknologi. Tengok Miss Aina pakai Apple Watch tu kena jaga-jaga lah. Samsung. Samsung. Okey lah. Tak boleh Tak apa. lah. Boleh juga. Jadi maksud dia tu dia dapat tahu yang bercinta dengan orang lain. How is it? From Apple Watch, macam mana dapat ni? Tu lah. Kan? Cuba ajar sikit. Teknologi lah. ya. Teknologi lah. Millennial lah kita. Jadi dia pakai jenama sama juga. Oh. Jadi location lah. Okay. Connect dengan ni lah tu. Ya. Okay. Jadi Alamak doktor, counter lah. Tu orang lain nak try. jadi hati-hati. Terus ya. reset Terus reset balik. Terus reset. Jadi hati-hati. Siapa yang pandai curang-curang tu, korang tahu tapi- attack pun ada sekarang. I cakap you lah. Ha. You simpan lah macam mana pun. Tengok ni, dekat klinik. Dekat klinik. Benda yang macam Macam unthinkable. Yes. Even the wife said that dia takut tengok husband dia rasa 1 jam kat klinik dengan accident kan. Message tak jawab, call tak angkat. Dekat klinik, simple as that je. Kita nak Sedih tahu kan? Sedih Tak bila lah. fikir balik kan, kesian isteri dia dah fikir macam-macam yang buruk Ya. berlaku. Dah takut, dah Tengah risau. driving tu kan, Overthinking. gigil lah rasa Shaking kan. tu. Ya, dengan anak kecil kan. Allah. I cannot think about it. Cuba korang fikir tak benda tu? Ya. Yang kepada So yang tak boleh salahkan dia kalau dia viral. Bayangkan datang macam gitu. Ya, cuma ni kita nak nasihat supaya jangan viral tu sebab kita tak nak dia masuk dalam deep hole lah. Betul. Yang tu. Cuma you kena faham lah dia viral kenapa. Jadi you yang buat. So jadi bila you yang buat, you kena perbetul benda tu. Betul. Kan? Kena perbetul benda tu. Dua-dua kan takes responsibility. Betul. That's your relationship. Jadi apa yang patut Ayana rasakan, apa yang perkara pertama yang patut dia buat kalau laki dia kantoi? First kali you kena tanya soalan tadi yang I cakap tu. Either you want to fix it or let it go. Dalam phone boleh? Dalam first Contoh dia lah, laki dia kantoi waktu tempat kerja, dia dapat tahu dekat rumah, dia terus call laki dia. Boleh ke you rasa? Bagus tak? Sesuai tak? Sesuai tak? reassurance tu kita nak cakapkan pasal reassurance. Kalau you rasa time tu itu yang terbaik untuk you, who are we to judge, right? Kan? Tapi dia kalau rasa- boleh elakkan lah dalam phone kot. Sebab takut nanti laki dia tak balik. Abang Jamil dah Siapa tahu. nak halang doktor? Cuba you fikir, you tak balik pun, sooner or later they have to face it. Kalau asfal mesti dia lari. Lari ke mana? Ke Indonesia? Saya tak adalah lari Indonesia. Lari rumah Dok Tata. Besok dia punch in juga kerja. Pasal dia lari rumah saya pula nanti bini dia ketuk pintu. Inilah Ahmad Nisfu saya. Penasihat 25%. Jadi it's up to you lah. Yes. Kalau you tak balik, you kena faham lah. Betul. Okay, lepas tu? Okay, so apa tadi? Dah lupa dah ni. Step dia bila dia tahu laki dia Bila kantoi. dah tahu lah. Dia say, first kali you kena tahu, you kena tanya dulu diri you. Either you want to fix it or to let it go. Baru you boleh dapat the next step. Okay? Sebab kita boleh cakap, Kak, tinggalkan je lah Kak, dah curang dah. Kita boleh cakap kan? Betul. Tapi kadang-kadang berapa ramai isteri yang masih stay in that relationship adalah kerana all the thing that husband do right. You have to admit. You Mungkin kena dia, respect benda tu. ya, mungkin bukan satu ni kau kan nak tutup yang 10 tahun yang dia buat betul. Kan? Satu kesalahan tak menutupi 1000 kebaikan. Sebab tu saya cakap you have to choose dulu. So masa even dalam therapy session ke counseling session, kita kan nak tahu kan Betul. what do you want. Kalau you choose to fix, then you choose to forgive. And when we talk about forgive ni, you have to let it go. Maksudnya you boleh rasa apa yang you rasa, boleh cakap apa yang you rasa. Macam I rasa tak selamat lagi bila you tak angkat call I. Boleh. You boleh cakap dengan husband you. And your husband have to take responsibility untuk apa yang you rasa. Tetapi you tak bolehlah attack dia. Sebab you choose to forgive. Kan? You dah memilih untuk memaafkan. So you, kalau you nak baiki hubungan tu, you kena cakap dia, I tak nak marah you. Tapi bila macam ni, I tak rasa selamat. Be transparent. Yes. Kena. Dia tak boleh lah. Apa pasal? You curang lagi You curang lagi. I tahu you curang lagi. Tak boleh. You Terus dah pilih tuduh, untuk memaafkan. Nanti you akan hidup dalam resentment. And resentment is number one relationship quality yang paling mau kata ke bawah. Tak boleh fix. Ke lembah terdalam dunia lah. Sebab you nak tengok muka dia pun. Ya Allah.
I maafkan you. Nak Tetapi pegang pun tak nak. Macam mana nak Betul. ada hubungan lah. I maafkan you, tapi I nak rumah itu kan nama I, kereta itu kan nama I. Itu doktor punya solution. Jadi saya beritahu women empowerment. Saya cakap you must take control also of harta because dia tak bekerja, Ayana. Tak ada apa-apa. Jadi if anything happens, kesian laki kaya raya. Jadi rumah you kena ada nama satu nama you. Yang itu strategi lah. Yang itu ni di luar mental health lah Extended solution tadi Ni extended solution lah. Sebab apa kita manusia ni saya ajar untuk empowerment. Ya. Sebab apa kadang-kadang bukan tamak. Betul. You nak hidup macam mana? Rasa security tu penting. Yes, betul. And bila dah berkahwin ada anak, financial is number one. Kan? Financial betul. Betul. Kan relationship dah jadi nombor 2. Ada husband kita ada husband dia dah fikir nombor 2. Kan dia fikir financial dulu. Nak tanggung anak sekolah sekarang bukan murah. Betul. Kan dengan van, dengan daycare. Kalau dia nak kena disui rumah, dia nak kena pergi cari kerja. So it's all effect. So financial is number 1 sebenarnya. Betul. So you kena start walaupun tak gaduh pun kena ada financial I think KWSP kan dah boleh pakai Ada rumah boleh kan? carum untuk sewa rumah. Betul. Tolong carum Sekarang dah boleh dah. Buat online pun boleh dah. 100 je kan. Alah 100 tu apa sangat Betul. At least wanita tu adalah juga dibela. Betul. Kalau lelaki yang dicurangi, Terbalik pula kan. Okay. Tadi asyik laki je It's kena actually attack. good. It's actually good. Asyik Asfar je kena attack. Okay. Kalau lelaki yang dicurangi, ada kes. Ada kes di mana lelaki ni dia balik. Dia balik dia actually dah bercerai. Ni cerita dia. Dia bukan curang lah. Yang ni cuma tindakan yang tak baik lah, di mana dia balik-balik tengok isteri dia tengah berhubungan dengan orang lain di ruang tamu. Anak-anak semua tengok. Ada anak. Anak-anak datang dengan bapa tengok isteri tengah berhubungan. Alamak. Jadi nampak tak? Jadi maksud dia, you dah buktikan kepada anak-anak you semua yang penceraian you because sifat you. Awal-awal bapa cover lah. Tak nak bagi tahu yang mak ni curang, tapi dia dah buat depan. Anak dia trauma tau. Jadi apabila lelaki dicurangi, yang perkara ini tak mustahil berlaku. Lelaki jangan rasa malu. It's okay. Kalau anda dicurangi bukan bermakna anda lemah, anda dayus, anda tak ada kualiti, anda lelaki tak guna. Tak. Itu macam sama juga pada pihak perempuan. It's because of orang yang curang itu. Betul. Dia choose to do. Sorry tertunjuk kat sini pula. Dari tadi sebelah sini je kena. Kalau korang perasan korang komen perasan tak saya asyik kena dari tadi. Asfar dia tak curang, dia baik. Saya Cuma kandas kita, setia. cuma kita contoh. Jadi kalau lelaki yang kena jadi mangsa curang ni, saya rasa saya takut jadi agresif lah. Betul. Ya. Dia tak boleh kawal emosi kan. Amigdala take over. Lelaki kan suka pendam. Tapi bila jadi macam gini dia Dia meletup lah. Ya. Kan. Sebab itulah lelaki pun please, you pun boleh pergi ke terapi. Tak ada sense Jangan malu. Kita terikat dengan confidential. Tak Kita payah takkan cerita bagi ke orang tahu ni. pun kat siapa-siapa. Habis sesi you and me, tutup dah, tak wujud dah. Lepas tu until next session kan. So you don't have to worry. Yang penting you dapat macam mana you nak solusi kehadapan, macam mana you nak proceed with your life. Itu lagi penting. Okay, jangan fikir orang lain. Kadang-kadang pergi terapi bukanlah terapi tu untuk you ada masalah yang berat. Betul. Kadang-kadang untuk buat preparation. Betul. Waktu dekat Jabatan Agama Islam dulu, ada satu aunty dah lah sebenarnya, umur 60 lebih. Dia datang, dia kata, saya tahu saya tak boleh cope dengan hubungan ni. Saya tak boleh teruskan. So, saya buat keputusan, saya nak buat persediaan. Semasa dan selepas. Sebelum, semasa dan selepas, apa saya kena buat? Saya pun bagilah prosedur. Sebelum kena buat apa, cari borang apa, pergi mahkamah buat apa dulu. Semasa buat apa, bukti macam mana. Selepas macam mana nak mulakan hidup yang baru. And very well, sebulan saja terapi tu. Sesi kaunseling saya buatnya sebulan. Lepas sebulan dia datang, dia senyum. Sebulan tu tak senyum. Menangis, mengalir mata. Saya pun, tak apa puan, boleh menangis depan saya, tak ada masalah. Tapi dia kuat. Keluar pada mahkamah, It's dia all relax. about self-control kan. Self Bila dah control. ada preparation ni, dah ada self-control, berani untuk buat sesuatu keputusan. Betul.
betul. Yang paling penting kita di luar ni support system pun Betul. penting. Yes, betul. Kita sokong lah. Orang yang bercerai kita sokong, bukan sokong maksud dia jadi geng nak burukkan suami dia, tak. Selalunya perempuan banyak macam tu. Betul tak Ayana, setuju tak? Bukan saya sebut Bukan perempuan je. lelaki pun sama lah. Awak doktor kau tengok lelaki ngumpat lagi dahsyat. Oh. Ya betul. Lepak kedai mamak tu dia open lagi table. dahsyat. Dia kutuk bini dia, ex lah, ex dia kutuk dekat orang ramai, betul. Sampai luar dalam semua. Jadi kita jangan jadi penyokong yang macam tu. Kita Ya. kena jadi support system. Tak apa weh, kalau kau cerai aku ada. Betul. Kan? Aku ada dengan kau. Kau nak choose stay ke, cerai ke, we Kita are orang there tetap for kawan you. kau, Yes. kan? Kau boleh contact kita orang bila-bila masa. Jadi Betul. kita bukannya cakap suami kau memang macam tu, buang lah, tak payahlah, cerai je lah. Tak payah dah, kan? Muka pun cekodok je. Muka alah kerja kilang je. Jangan cakap macam tu. Kan? Lebih baik kau dating dengan dia tu. Dia tu kerja hebat. Jangan. Kita pula Sekali cucuk-cucuk tiba-tiba kenen-kenen. Tiba-tiba 2 bulan lepas tu dia baik balik. Oh, yang bercakap ni. Dah sebut salah nak Yang tiup muka. bercakap ni, alamak. 2 bulan Bangai. kau dah kutuk laki dia gila-gila. Lepas tu pergi lepak kedai mamak, laki dia ada. Kau Alamak. baik balik dengan laki kau ke? Tu balik kan. Jadi mami jarum kan. Shaking kan. Ya Allah, kenapa patah balik? Kan? Orang kata kenapa nak buka buku yang sama kalau kau dah tahu cerita. Orang selalu buat macam tu. Kau curang sekali mesti curang lagi kan. Seolah-olah tak boleh nak ada second Perbaiki. chance. Ya. Jangan, manusia berbeza-beza. Betul. Ya, Saya setuju. buku dia orang tak sama. Betul. Jadi sebenarnya Cik Ayana ada journal book. Ah. Saya dengar pasal buku, saya nak cakap lupa nak suruh bawa. Oh kan? Oh Ada no. Tak apa nanti journal. doktor. Jadi nanti korang boleh dapatkan dekat TikTok. Betul. Dekat TikTok Ayana, korang tengok ada journal. Apa nama journal tu? Dear me, is refleksi diri. Penting untuk semua orang, bukan hanya mangsa. Betul. Dia untuk semua. Dia sebenarnya journal ni dia bantu kita untuk nampak lebih jelas tau. Bila kita visual, kita tulis kita nampak, kita lagi nampak apa yang kita nak. Kalau dia semua dekat dalam ni, dia macam benang lah. Benang kuning, benang hijau, benang merah, serabut. Bila dah serabut, so you tak dapat nak macam mana nak start daripada mana. So bila you tulis journal ni, you nampak satu persatu. Jangan buat semua serentak. Satu-satu. Betul? Jadi boleh dapatkan ya journal tu. Betul. InsyaAllah dia akan membantu anda semua. InsyaAllah. Okay. Saya pun pemegang prinsip journaling juga. So saya nampak Overthinking kan? overthinking hari tu kan. Saya baru post nak main-main dengan ChatGPT, overthinking je. Tiba-tiba Ayana Trappist comment. Boleh start journal lah tu. Tahu dah memang. Saya ada journal saya. Dekat Korea tu kan? Dekat China. China. Gambar kat China lah. Emperor. Kelakar. Emperor Overthinker. Emperor pun overthink. Dia nak mentadbir negara macam mana. Kan? Okay. So sembang dah dekat sejam dah saya tengok. Kan? So mungkin soalan terakhir pada saya lah untuk Ayana. Apa harapan atau mungkin visi Ayana tentang isu kayu tiga ni, terutama dari perspektif kesihatan mental lah. Okay. First of all, saya nak ingatkan masyarakat lah please jangan normalisasikan curang ni. Sebab sekarang macam curang tu dah biasa, tak biasa. Okay, dia berikan kesan yang sangat mendalam pada orang yang melaluinya. So kita kena start practice reflect diri kita. If something happen in our relationship, kita kena start tanya diri kita, macam mana kita nak atasi konflik ni? Macam mana kita nak, adakah kita nak memaafkan? You have to know a good way for you, not for others. Sebab kalau kira kita fikir pasal orang kan, kita fikir pasal anak, tapi you dah kena pukul teruk ni. Lepas tu you dah kena pukul, kena curang, tak ada duit pun tak ada. Takkan kita nak forgive lagi kan? So you kena juga tengok perspektif dari diri you. Jangan dulu fikir tentang orang lain, tentang diri you dulu. Either you choose untuk stay atau untuk let go, it's all about you. You yang buat pilihan, you yang akan lalui. So jangan normalisasikan curang ni. Curang. Saya hari tu duduk kedai makan kan. Ada dua orang lelaki duduk depan saya. Muka memang muka masjid lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Sembang kan. Aku nak kata cinta-cinta ni tak adalah. Aku dulu lah, aku waktu dengan dah kahwin pun aku touch and go je. Ui, itu scary kan? Saya dengar Touch macam and go? oh.
dia dalam perhubungan, maksudnya dia dah kahwin ni, dia kira tak ada cinta-cintun dengan perempuan ni. Dia touch and go je, kira main, lepas tu habis. Tapi actually there's a research in Malaysia pun tinggi kan, masalah Pelacuran. HIV and meningkat. kan. Even perceraian pun meningkat. I think 2023, 2024. meningkat. 57,000 kes perceraian. Betul. Saya rasa memang kita kena ada session lagi lah. Because why? Yeah. Itu kita tak cerita masalah seksual dalam perkahwinan. Betul. Banyak tau masalah kelainan seksual dalam perkahwinan. Ya, saya dapat banyak yang saya cakap, Allah, sakit kepalanya aku dengar. Nanti kita kena buat juga session untuk remaja. Yes. Kan? Seksual remaja Yes. kan. Banyak It's yang actually it's involved. become normal juga. Yes. Dia University normalize. student, Yes. Betul. Especially university Yes. student. Banyak. Banyak. Jadi betul lah, kita jangan normalisasi kalau lepak kat kedai mamak duduk geng lelaki saja, jangan duduk sembang pasal perempuan-perempuan lain. Maksudnya, alah kau nak ni ke? Kau nak ke? Aku ada ayam. Kau nak ayam Vietnam. Jangan. Ya tak boleh, because why, benda ni kau dah menggalakkan orang panggil apa tu? Dia tak nak buat seorang-seorang dah. Yo, Kan ada geng tak rasa bersalah. Dia kurang lah sikit. Dia pun buat. Psikologi dia Ya, macam gitu kan. ajaklah. Kelompok buat, dia dah jadi normal. Betul. ajaklah tengok podcast kami ke. Itu boleh. Ni ajak pergi buat benda-benda tak Kalau elok kan. dok perasan kalau seorang kawan curang, lain curang, dia akan Dia sama. follow. Jadi kalau kawan korang macam tu, tak payahlah berkawan lah. Better jauhkan. Janganlah jauhkanlah, because that is toxic circle. Yes. Di mana sentiasa pass button negativity. Betul. Walaupun lah husband cakap tak adalah dia je. Dia je. Lama-lama kau Percayalah. pengaruh. Ya, dia akan terpengaruh. Bawa kawan, mana tahu kan penyona bawa kawan. Ah. Saya tak tahu. Tunjuk gambar ni semalam ni aku jumpa yang Kawan ni. kan. Kawan Kawan dia ada kawan. Batu api pula. Dia bawa ni. Dia pun okey. Dia pun okey kan suami orang. Kita tak tahu. So Jangan. better. Jangan normalisasi kerana inilah pencetus kan. Betul. Ya. Bukan pencetus rumah tau. Bukan. Ini pencetus peperangan. Macam kami baik. Kami tak cerita. Alhamdulillah. Positif Betul. circle. Kita cerita pasal memancing. Memancing. Kan? Surah. Tak tadabur. Kadang-kadang. Memang ada. Saya selalu tadaburkan, doktor. Okay. Jadi terima kasih banyak Sama-sama. Ayana. Terima kasih. Saya rasa happy sangat hari ni because kita dapat faham perspektif. Saya memang tak nak panggil lelaki actually topik ni. Sebab kami dua dah lelaki, lagi kami pula hentam perempuan je kan. Dia nampaklah bias pula kan. Bias lah Jadi kita adil. Jadi betul, Benar. being a therapist, mental health doctor, Counselor. kami semua jangan risau, kami tak ada bias. Ya. Walaupun pernah bekerja di Jabatan Agama, dia sendiri adalah background counselor. Betul. Jadi sebenarnya saya berharap satulah kepada mungkin ada di sini daripada Jabatan Agama Islam menonton podcast kita, saya harap boleh tempatkan real counselor Betul. dekat Jabatan Agama, Pusat Kaunseling Agama, Majlis Agama, undang-undang supaya mereka lebih faham tentang ilmu psikologi dan kaunseling. Betul. Kerana kadang-kadang ada bias di situ. Kerana ramai wanita yang terkesan dia kata Baru je nak hantar orang dah kena. dah kena dah. Attack dah. Nak cerai. Kenapa suami tak bagi duit ke? Kahwin dah lama dah ni. Takkan nak cerai. Anak dah ada dah ni. Dia tak tahu dah kena pukul dah kadang-kadang. Baru nak ambil borang dah kena lecture. Ada orang lagi teruk kena dari orang-orang lah. Orang lain. Kan? Betul. Memang banyak yang kita tengok kan. Ada setengah orang tu dia actually tak curang lagi. Dia baru mesej-mesej. Sayang-sayang, rindu-rindu. Tak pernah jumpa. Apa khabar? Apa khabar? Tetapi wanita itu memang bertindak keras terus cerai. Itu hak dia. Kita tak ada siapa boleh persoalkan. Saya sendiri tak boleh persoalkan. Mahkamah pun tak boleh persoalkan because itu hak dia yang dia rasa dah dicurangi dan dia rasa disakiti. Tetap itu adalah kesalahan. Tetap Benar. curang tetap curang. Curang tetap curang. Walaupun dalam social media ke, dalam TikTok ke, kau DM message orang lain ke, dalam apa-apa aplikasi pun, itu tetap curang. Sekarang ni ada istilah micro cheating, tahu tak? Yes, ada. Ya, micro There's cheating. actually research about it. Ya, ada research. Social media research tentang micro cheating. Yeah. Even you like pun dah kira micro cheating. Oh. Dia bukan artis lah. Kalau saya like Siti Nurhaliza tak perempuan. apalah. Tak apalah. Dia perempuan macam kebanyakan Yes. yang seksi-seksi cantik. Stranger. Stranger Ah, kita tak kenal. betul.
Sebab research itu berkenaan 2023 berkenaan macam mana kalau you punya partner like ada woman photo, what is effect on you. It's actually the feeling like it's cheating lah. Insecurity kan. Dia ibarat kita lepak kat kedai dengan wife kita, ada perempuan nampak, lalu kita nampak, I tengok. oh cantik lah dia, I suka lah dia. Betul. Dia kesan dia sama. Betul. Macam selalu berlaku je kat diri sendiri. Tak, bukan diri saya. Saya memang pandai naturally actor. Tak apa, saya saksi. Lepas Sini ya, keluar sini ya. ni, kita Tengok sudut. Dia macam nak benda-benda Dia- buat tengok. Ui, pandai gitu lah dia. Tiba-tiba buat garu macam tu. Panggil ya. Mamak, kira bil. Mamak kat sana. Awet dah. Mamak kira bil kadang. Mamak tu pun pelik. Dia panggil siapa? Siapa dia panggil ni? Okey, jadi terima kasih banyak Cik Ayana kerana sudi datang ke podcast. Thank you, Dr. Jangan simpan. Okey, kita ajar. Nak kena ajar. Itulah. Ritual. Signal tu saya So, nampak tadi. kita buat bahasa isyarat. Because kami rasa zaman sekarang ramai dah kita dah belajar banyak bahasa isyarat. Even ada kementerian pun suggest kan untuk buat third language tu sangat setuju saya. Saya sangat setuju. Saya pun kalau lah ada kat sekolah kita betul. dulu kan. Confirm saya nombor 1 Kami seumur. Jadi memang teringin nak belajar kan. Yes, Kalau tak betul. saya dah buat live dalam ni sambil saya buat bahasa isyarat. Best gila. Lepas tu saya kena baca skrip lah. Belajarlah juga. Okay. So Okay. kita dua lah kan. Jangan. Jangan. Lepas tu macam mana Asfah? Simpan. Simpan. Like Dia K. macam K, betul? Okay. Tapi dia So gitu. jangan Simpan. simpan. Okay. Alright. Jangan Jangan simpan. Dia sekali je macam ni. Jangan. Saya. Macam ni. Simpan. Simpan sekali je. Simpan. Okay. Boleh? Kita praktis. Faham Okay. Okay. So jumpa kami semua untuk episod ini dalam podcast Jangan simpan. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi. See ya. Jangan simpan, lepaskan beban. Biar cahaya masuk dalam jiwa. Jangan simpan cerita bersama, kerana kita kuat bila saling percaya. Emosi bagai ombak membadai, kadang jatuh, kadang rasa kosong. Pegang tangan kita jalan perlahan. Ada harapan, jangan rasa seorang. Tak perlu sembunyi, buka hatimu. Suara kecilmu berharga